Terima kasih. Saya sebut 030,000 mengenai perubatan. Semalam dalam Surabaya kita adalah satu berita di mana Menteri Kesihatan yang kata bahawa dengan izin medical mistakes are inevitable. Bahawa medical mistakes happen no matter how careful the doctors are. Even in the best hospitals in the world, mistakes still happen. Saya rasa inilah satu kenyataan yang tak boleh diterima. Oleh kerana kesilapan ialah satu perkara, tetapi kecoyaan ialah hal yang lain. Kita tidak boleh membenarkan kecoyaan berlaku di mana-mana tempat, khasnya di hospital-hospital kerajaan. Oleh kerana nyawa terlibat. Apa yang kita perlu kalau kita mau jadi first world nation ialah negligence, zero negligence. Kesilapan boleh berlaku, tapi negligence, zero negligence. Dan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri ialah itu satu blank check untuk kesilapan dan kecoyaan diteruskan. Apabila patutlah kita patut ada satu benchmark yang lebih tinggi. Dan inilah kes Lai Yok Shan, bayi yang dapat suntikan yang tersilap, yang salah, itu negligence. Patutlah ada antibiotik, suntikan antibiotik diberi, tetapi sebenarnya blood vessel, tetapi diberi kepada muscle dan akhirnya tangan jatuh. Hilang tangan, dan dalam tangan ini, perkara ini pun sangat dahsyat. Dengan izinnya supaya untuk jimat masa, inilah account yang ada dengan izin. Yok Shan was born 2 months premature, July 23rd, kept in an incubator and on a ventilator. When the condition deteriorated, it was decided to give her a strong antibiotics, which could only be administered intravenously. A trainee doctor who received instruction over the telephone from the specialist doctor on duty administered the injection. The trainee doctor inserted the needle into the muscles and tissues instead of blood vessels in the arm. This caused the baby's arm to be infected. It is clear that there is a chain of irresponsibility and negligence yang akibat daripada kes Yok Shan. Akhirnya dia hilang tangan mereka. Bukan sahaja terlibat trainee doktor, specialist doktor, Tunku Ampuan Rahimah Hospital, Kementerian Kesihatan dan pun panel spesialis-spesialis yang ada dilantik oleh Yang Berhormat Menteri pada 9 hari bulan Ogos untuk menyelamat tangan lengan Yok Shan. Oleh kerana apabila ibu bapa diberitahu bahawa ada satu operasi yang khas untuk cuba untuk menyelamatkan lengan Yok Shan, mereka diberitahu perlu 4 jam, tetapi sebenarnya setengah jam sahaja. Oleh kerana apa disentuh, only touch, the blackened arm fell out. Dan panel doktor pun tak tahu kenapa ini boleh berlaku. Dan sebab patutlah satu kertas, satu penerangan diberi kepada Dewan Yang Mulia ini. Kenapa boleh berlaku kecoyaan kes Yok Shan. Dalam perkara ini sungguh pun pihak Kementerian Kesihatan mengakui kesilapan, tapi too late. Seorang hidupan seorang rakyat Malaysia untuk masa depan sudah hancur. Lifespan sekarang ialah 70 ke 80 tahun. 70-80 years. Apa Lai Yok Shan akan menghadapi. Dan sebab itu saya harap Yang Berhormat Menteri Kesihatan dengan Peguam Negara bolehlah dengan lebih charitable dalam perkara ini supaya untuk membayar satu pampasan yang munasabah dan bukan 60 ribu ringgit sekarang yang 60 ribu ringgit yang dikatakan, tetapi ada dimintakan 2 juta ringgit. Oleh kerana inilah satu lain pengakuan, dan ini perkara sangatnya nampaknya kerap kali berlaku. Baru tak lama lalu kita baca mengenai satu kes di Johor Bahru dengan izin, di mana kecoyaan, a pair of forceps left in the abdomen for 49 days after an operation. Kenapa ini
forceps yang tinggal dalam abdomen selepas operation. Yang kalau yang berhormat yang dipertua beri dapat keperbezaan, ada maukah dia tinggalkan forceps dalam badan dalam. Screwdriver sekarang RM400 menjadi RM5,000 pun tak mau, bukan? Seperti di dalam mulut yang Muhammad Ipoh Timur pun tak boleh lah. Tak boleh. Tentu tak boleh. Sebab itu kita ucap semua orang tak boleh. Dan kena ibu blood transfusion, boleh HIV, dapat HIV, dan ini pun adalah satu mahkamah kata bahawa buat award, memberi satu award RM450,000, ini pun tak cukup. Sebab itu saya harap bahawa kita higher standard lah. Di mana saya sangat kesal. Saya sangat kesal dan saya harap ahli-ahli parlimen pun berdiri kesal dengan kenyataan yang berhormat Menteri Kesihatan bahawa mistakes unusual. Oleh kerana kita sebut mengenai kecoyaan, negligence. Dan bahawa kita mahu saya harap bahawa Kementerian Kesihatan boleh mengumumkan satu ada isu yang lain. Ya, negligence, zero negligence policy. Dan apabila ada berlaku negligence sebagai kes Yokshan, bahawa satu kenyataan dibentang dalam parlimen supaya kita tahu. Oleh kerana ini kes bukan antara Yokshan dan hospital atau ibu bapa Yokshan dengan hospital, tetapi demi kepentingan rakyat, bahawa tidak perkara semacam ini tidak berulang, bahawalah ini ada satu as a matter of practice, a full statement diberikan. Semua pun Kementerian Kesihatan sudah mengakui kesilapan. Tetapi kenapa boleh berlaku? Kita mahu tahu. Ini accountability dan transparency. Sekian, terima kasih. Larut, Yang Berhormat.